sedap ayat dia. Suka saya tu. Sebab orang kita ni teruk sangat lah tuan-tuan. Benda macam tu pun. Tata cara itu bukan tata cara Al-Quran. Tata cara Al-Quran, dia suruh buat dua benda. Pertama, bawa saksi 4 orang. Kedua, orang yang melakukan itu dia kena mengaku dia buat. Itu tata cara Al-Quran. Ini bab serius tuan-tuan. Saya nak bagi tahu kerajaan negeri, Jabatan Mufti, dia dah ada peraturan, orang panggil enactment, gitu. Dia dah ada peraturan kalau kes yang macam ni kena buat saksi. Tapi dia nak pakai juga cara yang bukan Al-Quran. Hari ini semalam kita punya Mufti batuk, seronok saya, ya? Sebab kita cakap orang tak nak dengar. Tapi kalau Mufti cakap, dia dengar. Dan Mufti kata mereka yang bersama menyebarkan cerita, yang cerita itu dah salah, dah tak ikut tata cara Al-Quran, yang menyebarkan cerita itu juga adalah fasik. Contoh fasik. Contoh fasik. Fasik ni tuan-tuan, kalau dia jadi saksi untuk satu pernikahan itu tak sah. Tuan-tuan, itu fasik. Fasik ni tuan-tuan, dia tidak boleh jadi imam dalam solat berjamaah. Fasik ni jangan main-main, ya. Dan tanda orang fasik, hidupnya dia tidak bertata carakan yang Al-Quran. Ini kalau pakai taklim ni tuan-tuan, banyak sangat masalah kita. Pening kita. Payah kita nak cari imam yang adil, saksi yang jujur. Itu bahaya, ya. Tapi kita tak ada pilihan. Nak tak nak kita kena hidup dengan tata cara Al-Quran. Itu selinganlah isu-isu semasa. Jadi orang Perak kata yang mudah tu dah lah, ya, kita jangan jadi orang tambah-tambah cerita. Kalau sekadar nak dengar dah, tapi udah tu dah, ya. Tapi payah juga. Orang-orang yang pasti ni ramai yang suka buat kerja-kerja yang begini. Sekarang dalam kepala saya tak ada tajuk tu tuan-tuan, ya. Saya tak ada. Orang ajak cerita malah dengar, ya. Malah dengar sebab cara memulakan cerita itu sudah tidak bertata carakan Al-Quran. Mengaibkan orang bukan melalui tata cara Al-Quran, tapi tata cara syaitan. Saya lah tata cara hawa nafsu. Itu tak betul. Bukan mudah ya tuan-tuan menuduh orang zina. Bukan mudah. Kalau gagal dibuktikan, kita balik kena hukum dalam Al-Quran sebut berapa kali? 80 kali. Jadi kalau tak ada bukti, tak ada apa, jangan pandai-pandai, ya. Apalagi dengar-dengar cerita, wah sunuk, lepas tu cebar lagi. Ini tak kira satu lain. Quran adalah mukjizat yang besar kepada Nabi Muhammad. Tuan-tuan tahu mukjizat itu bahasa Arab. Bahasa kita, Quran itu adalah suatu keistimewaan yang pelik, mukjizat yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad. Saya beri contoh. Kalau Nabi Musa, dia punya mukjizat pelik dia apa? Dia ada tongkat. Campak tongkat jadi ular dan memakan ular-ular yang lain. Tongkat ketuk dekat batu, keluar air. Ini dia. Contoh mukjizat Nabi Isa apa? Siapa ingat? Nabi Isa. Siapa jawab betul, kita berhentikan kelas hari ini. Itu cutinya. Cepat kita balik. Kalau jawab salah, kita lambat. Nabi Isa apa contoh? Bukankah Nabi Isa antara mukjizatnya, ya, dia boleh mencelikkan orang buta. Orang buta tu kan, untuk Nabi Isa boleh. Betul zaman Nabi Isa itu tak lama orang pakai cermin mata. Kita ni dah buta dah, tak nampak zaman Nabi. Saya teringat amalan untuk jaga mata.
Saya ni dah tak betul lah maksud kan. Bagus ya, warisan. Saya dah tak dapat nak amal sebab dah jadi macam ni. Yang saya asyar mata, yang ketika azan, ketika Bilal mengazankan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah itu, ya, yang dua tapak jari ni diletakkan pada langit, kemudian disapukan pada mata 3 kali. Itu bagus tu. Cuma yang dah makan saya tak boleh lah kan. Cuba juga, tapi yalah, saya ni kira dah sedikit OKU lah. Saya Tuan Haji, siapa lagi pakai cermin? Itu semua OKU tu, orang kurang upaya penglihatan, cermat, OKU dia. Ramai OKU punya. Siapa lagi? Tu lagi OKU pun. Orang cermat ni orang kurang upaya, OKU. Dia orang kurang upaya pada sebahagian pada matanya. Wahai OKU sekalian, banyak bukti. Nabi Muhammad pelik pada dia macam-macam. Antara yang besar, ini yang besar, Al-Quran. Sebab zaman tu tuan-tuan, semua orang suka buat ayat-ayat cantik-cantik. Ya. Hari ini macam mana ya, kalau orang kita ni, saya nak bagi contoh macam ni lah. Lagu-lagu yang kalau kita dengar, alah sedapnya, itulah ya. Apa lagu paling sedap ni? Negaraku. Negaraku sedap lagu dia. Kalau dengar tu semua orang diam. Apa lagu-lagu paling sedap hari ni? Yang kalau kita nak dengar apa macam-macam lah, saya pun bukan kaki lagu. Dengar sedap lagu tu sebab perkataan-perkataan dia tu, kita punya perasaan tu dimainkan. Pernah tak dengar lagu-lagu macam tu? Pernah kan? Cuma sekarang je lah, dah tak suka lagu kan. Sekarang je suka nasi. Kalau dulu lagu apa ya? Oh Fatimah. Lagu Fatimah tu kalau baca satu-satu, alah ingat kan, gadis ayu. Dia satu-satu tu. Nak kait zaman Nabi ni tuan-tuan, orang-orang yang buat ayat-ayat, tulisan-tulisan bahasa yang orang kalau dengar, hebatnya macam tu lah. Jadi nak saingi Al-Quran turun, yang bila dibaca, dia punya sentuhan jiwa tu lebih tinggi daripada apa yang ditulis oleh penulis-penulis lagu yang hebat-hebat ni. Cuma hari ini payah kita nak rasa kehebatan bahasa Al-Quran kan? Payah. Tapi saya nak sebut satu je. Hebat tidak Al-Quran, hujung rima sama je. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Itu kalau nak buat bukan mudah tu. Iya, bukan mudah. Sampailah wala dhalin. Lepas tu kita buat ramai-ramai. Nanti janganlah masa sembahyang macam tu. Sembahyang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Betul. Cantik dia buat, hujung dia. Lepas tu nanti kita jumpa pula dekat tengah-tengah tu, dia tak punya contoh, dia punya hun pula. Amma yatasadun anin naba'il azim. Lepas tu dengar itu. Itu tuan-tuan, bagi orang Arab ini sedap. Kita sebab yelah bahasa Arab kita pun sikit-sikit kan, tak rasa. Yang kita rasa kan, itu lagu Nahwan tu. Yang kita pandai dah. Itu Nahwan tu sedapnya. Bila Qari dibaca lagu Hijaz pula, sedapnya. Sobah pula, sedapnya. Maknanya apa? Entah.
Itu masyarakat kita lah. Masyarakat kita. Kita pergi Mekah, orang di Mekah bila mendengar ada Quran, kiri kanan kita menangis-nangis. Dia nangis-nangis, nangis. Kita pun, kalau aku tak nangis, malu ni. Nangis. Habis semayang, kenapa kau nangis? Aku tengok kiri kanan nangis. Kalau aku tak nangis nanti, macam mana? Aku nangis lah. Kalau dia tanya, kau faham tak kenapa kau nangis? Dia mana aku tahu. Itu kan. Kadang-kadang, itu yang, bila tuan-tuan, kita terbatas lah. Saya pun lemah, tuan-tuan pun lemah. Kadang dengan orang baca Quran, kita nak faham banyak. Tapi kita boleh tahu tu, itu tajwidnya salah tu. Itu kurang pendek dua tu, kurang panjang tu. Ini yang kadang kita pening ni. Kita ni ramai boleh itu pendek salah, panjang salah. Ini. Tapi bila ni lagunya tu kena lenggok sikit lenggok sikit. Sebab ni lagu serunai ni, lenggok sikit. Kita tanya apa ceritanya? Tak tahu. Tuan-tuan, Al-Quran tu dibaca. Bila dibaca, kena dengan tajwid, dibaca dengan lagu. Baca dengan tajwid, baca dengan lagu. Itu penting. Nabi suruh kita baca Al-Quran dengan tajwid, dan kita disuruh baca Al-Quran dengan lagu. Tuan-tuan tahu, sahabat Nabi yang paling pandai baca tajwid, kemudian pandai berlagu, yang bila dia baca, Nabi memang dia diam. Dia dengar, dia giling-giling kepala, dia nikmat. Siapa dia? Siapa dia kalau bukan sahabat nama Umair? Umair ni tuan-tuan, kalau dibaca, malaikat terbang. Malaikat terbang. Cerita Cina pula. Bila malaikat bergerak lalu mainkan tugas di muka bumi, dengar Umair baca, semua berhenti. Pergi dekat rumah Umair tu, dia duduk dengar dia. Sebab dia orang yang paling tepat makhrajnya, tajwidnya tepat, kemudian lagunya sedap. Itu orang Umair. Saya bila baca cerita-cerita ni kan, oh ini besok seorang anak kena bagi nama Umair. Adalah seorang dekat nama Umair. Yang kan sedap baca Quran. Rupanya tidak. Sedap berlagu. Menyanyi bisa dikemari. Itu kalau masuk Akademi Fantasia tu boleh tu. Yang itu pula jadinya. Tak apalah. Sedap. Itu untuk Umair. Quran ni dua tuan-tuan. Satu dibaca. Baca dengan tajwid, baca dengan lagu. Yang kedua, Al-Quran itu kena dipaham cerita. Kena dipaham cerita. Baca Quran hanya baca saja tapi tak faham, kita cuma dapat pahala huruf. Ya, dapat pahala huruf, tapi kita tidak mendapat nikmat hidayah. Kita dah dapat hidayah ya. Nak rasa nikmat hidayah itu kena faham cerita dalam Al-Quran. Kena faham lah satu. Paling mudah ya. Paling mudah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami sirat, jalan mustaqim yang lurus. Tuan-tuan tahu, sirat ni jalan. Jalan. Ya. Dalam bahasa Arab, satu lagi perkataan jalan dipanggil tariq. Tariq ya. Tariq ni pun jalan. Sirat pun jalan. Tapi kalau tariq ni, dia jalan yang nampak pada mata. Tapi kalau sirat, dia jalan yang tak nampak. Tengok saya macam tu, faham? Ya. Sebab itu Allah guna perkataan sirat. Sirat ni dia lebih jauh dan dalam maknanya. Ya, ihdinas siratal. Maknanya kita minta kepada Allah berikan petunjuk pada jalan yang maknawi ini. Jalan maknawi ini, sirat, ialah jalan agama. Sebab itu sirat itu juga diterjemah dengan agama. Agama apa? Agama yang lurus. Apa agama yang lurus? Islam.